Bilal, buatlah kerja elok-elok. Kalau kita allowance tak masuk ke apa ke, janganlah mengamuk-mengamuk sangat. InsyaAllah kita geng Allah. Saya tak pasti berapa Negeri Sembilan punya allowance, tapi kalau di Pahang, Imam Korea 800.5, Bilal 400.5 ya. Kajian negeri bagi. Ada masa duit masuk, ada masa tak masuk. Bukan tak masuk, tukar akaun, benda macam tu lah. Bilal-Bilal ni saya memang hormat, respect betul dia orang. Sebab allowance tak banyak, kerja teruk. Kadang tengah azan, kilat hujan lebat, short current ni, Allah kerah tangan, short current. Sian betul lah tu Imam Bilal, yang kau pegang mikrofon ingat karaoke, kau biarlah macam tu. Dia pegang macam ni. Aduh, dia orang memang allowance tak pernah minta. Kadang-kadang dia dah bersara kerajaan, dia saja menyumbangnya. Allowance tak minta. Tapi kalau tak dapat, lain macam juga azan dia tu. Dia punya lagu tu kita boleh kenal. Dia punya taranum lenggok dia tu kita tahu. Lenggok dapat allowance dengan lenggok tak masuk allowance tu lain. Dulu sekali 3 bulan kajian Pahang tak bayar. Bukan tak bayar, pindah akaun, tukar AG, tukar kepala kewangan. Jadi akan ada tunggakan dalam 4 bulan. Tak, bulan pertama dia okey. Bulan kedua dia okey. Masuk bulan ketiga, dia tak ada dia bising-bising nak serang pejabat agama, tak ada. Kalau guru takmir jangan main-main, lambat sikit surat layangan tu ke menteri lah jawabnya. Ini bukan cerita orang sini, ni di Afrika. Ni guru takmir di Afrika, Malaysia, bagus semua. Kalau Bilal masuk bulan ketiga, dia dah lain macam. Azan dia tu, lagu dia pun kita boleh kenal lagu lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam nak marah. Ada sekali orang komplain, lain macam Bilal, suruh PPMD, pegawai penyelenggara masjid, kau pergi hintai sikit macam mana dia. PPMD hintai, kau pintu dia kan azan kat dalam. Hintai. Rupa azan sambil duduk je. Allahu Akbar. Lain macam Allowance tak masuk. Bulan 4 dia dapat tunggakan sampai daripada bulan 12. Azan macam Piramli. Allah. Manusia, human. Habis kalau tak masuk allowance sekali-sekala, sabar. Aku ni geng Allah. Geng Allah. Yang kedua, Tuhan berjanji. Ini ada satu hadis kata Anas bin Malik. Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala ni kalau ikutkan, dia benci tengok perangai manusia banyak maksiat ni. Kalau boleh Tuhan nak turunkan azab hari-hari. Inilah ahammu bi ahlil ardi azaban fa iza nazartu ila umari buyuti wal mustaghfirina bil ashari saraftu azabi anhum. Aku ni kata Allah dalam hadis Qudsi riwayat Al-Baihaqi, kalau ikutkan geram tengok perangai manusia, aku rasa nak turunkan azab sekarang juga. Geram betul aku. Yang perempuan nak kahwin dengan sama perempuan, yang laki nak kahwin sama laki, yang laki nak jadi perempuan dan perempuan jadi apa, Tuhan marah. Tuhan marah. Tapi ketika aku menyaksikan ada orang yang kerap datang masjid, orang yang pagi-pagi datang sembahyang berjemaah, maka ketika itu saraftu azabi anhum, aku tahan murka aku. Sebab itu kita duduk di Tampin ini kena terima kasih pada jemaah masjid. Dek kerana mereka, kampung kita tak diturunkan bala oleh Allah. Maknanya juga, andai kata kampung kita diuji dengan bala, mari kita tengok masjid kita macam mana. Adakah makmur ataupun tidak? Tuhan berjanji tu, kalau selagi ada orang memakmurkan rumah aku akan tahan kemurkaan aku. Apa lagi kelebihan jadi ahli masjid? Ni nak kempen suruh datang masjid pula ni Baru ni di Rembau dia buat kempen, jom kita komosojid apa masjid. Dia buat kempen cakap kampung, saya tak reti sangat cakap Jerman ni. Kau mau poi masjid macam tu lah lebih kurang. Masjid ke masjid tak ingat lah. Suruh kempen. Ni kita pun kempen di Tampin juga ya. Orang yang kerap datang masjid, ini Nabi berikan immunity. Orang yang kerap datang masjid, dia punya kebaikan mesti diperakui, dipersaksikan. Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Hadis Tirmizi. Kalau kamu tengok ada orang datang masjid konsisten, bersaksilah bahawa dia orang baik. Bersaksilah. Hadis riwayat Tirmizi. Apa maknanya? Macam ni contoh.
Katakanlah ada orang Kuala Lumpur datang ke Tampin, datang singgah masjid. Dia menanya kita, "Encik," tu bang tanya, "tahu tak dia kenal tak Haji sekian bin sekian?" Kita pun kata, kenal, dia memang regular masjid ni. Dia kalau azan memang ada lah semayang sini. Oh gitu. Saya ni nak pergi rumah dia tapi tak tahu ke rumah dia kat mana. Lepas tu telefon dia dah tak boleh line, agak tak ada bateri ke apa ke. Saya nak pergi ke rumah dia, "Encik tahu rumah dia mana?" "Oh, rumah dia kat sini. Kita tunjuklah taman dalam tu." "Oh, saya ni bukan orang sini, Encik tunjuk boleh?" "Boleh lah, tak ada masalah." Kita pun tolong bawa. Dalam perjalanan, orang Kuala Lumpur ni tanya kita, "Cik, teman tanya, haji yang saya nak jumpa ni macam mana orangnya? Baik ke garang?" "Saya tak pernah jumpa dia. Kami sama WhatsApp group lah, geng-geng peminat keris berdiri ni. Jadi memang peminat warisan sejarah, keris berdiri apa kami masuk. Ni dia nak tengok rumah dia, ada 3 keris berdiri tu nak pergi rumah dia. Tapi dia ni orang tua, main payah sikit lah nak telefon-telefon." Orang bila tanya kita dan kita tahu dia ni ahli masjid, kita kena cerita kebaikan dia. "Oh, dia okey, dia bagus. Okey, baik orangnya." Padahal dalam hati, apa benda lah kau nak pergi jumpa orang tua tu, kedekut. Orang tua ni kau tahu punya kedekut luar biasa sekali. Kau kalau pergi rumah dia ni garang, kalau dapat minum air nasib baik, biasa borak kat pagar je. Itu hati kita je lah. Jangan diceritakan. Sebab dia punya kebaikan mesti didahulukan. Kalau dia bukan kaki masjid, itu cerita lain. Macam mana haji ni kedekut, kau tak payah lagi rumah dia. Main kau suruh datang masjid, dia bagi bagus. Kalau begitu. Tapi tak, sebab dia ahli masjid, dia ada immunity. Sebab itu sangat mustahak kita mengimarahkan masjid. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh orang, "Wahai Umar, macam mana kita nak tahu kampung tu ada barakah? Tampin ni macam mana nak tahu dia ada berkat?" Kata Umar, "Tengok masjid lah. Kalau masjidnya lebih cantik daripada rumah orang, itu tanda kampung tu berkat." Orang tu tanya lagi, "Kalau memang rumah dia, orang di situ masjidnya lebih cantik di rumah, apa lagi ukuran lain?" Yang kedua kata Umar, "Kau tengok sembahyang jemaahnya penuh ataupun tidak." Yang ketiga Umar, apa lagi kriteria? Yang ketiga tengok sembahyang subuhnya ramai ataupun tidak. Sebab itu imarah masjid tak boleh dipisahkan. Macam contoh, kita bakal nak membina masjid baru tak lama lagi, dan tuan-tuan bakal sama-sama melakar sejarah, mencipta sejarah. Kerana masjid tu akan dibuat di tapak kita ini, dan berapa tahun masjid tu boleh berdiri, lagi itulah ada sumbangan kita dalam masjid itu. Masjid ini, kaedah mendirikan masjid mesti ikut berapa kepala jemaah. Bayangkanlah kita nak suruh orang datang masjid. Sebab itu katalah pihak masjid nak buat masjid, dia akan bawa kertas pergi ke majlis pejabat mesyuarat tindakan daerah, kalau pakai daerah peruntukan persekutuan atau persekutuan negeri. Kalau majlis agama, ada mesyuarat dengan jawatan kuasa pembangunan masjid negeri. Dia ada jawatan kuasa. Untuk kita nak membina satu masjid, ukuran kasar kita tengok berapa jemaah. Biasanya satu jemaah kita nilaikan RM5,000. Satu kepala tuan-tuan ni RM5,000 ni. Sekarang mungkin naik jadi RM5,500. Yang terbaru saya dengar RM5,500 minimum. Dan tengok tanah, kalau ada kena buat kerja tanah, satu kepala jadi RM8,000. Kalau tanah tu tanah paya, RM12,000 satu kepala. Jadi kita buat kertas, kalau 200 jemaah darab RM5,000. Jadi RM5,000 darab 200 jemaah, masjid tu ting-tong 1 juta harga dia. Gedebung-gedebang 1 juta. Kalau jemaah di situ ada 500 jemaah, 500 darab 5,000, masjid tu 2.5 juta. Itu kiraan kasar. Sebab itu bila masjid didirikan, orang tak datang, rugi. Sebab kepala tuan-tuan dikira untuk pembinaan masjid itu. Macam hospital, bajetnya kira katil. Berapa katil? Itu kita boleh tahu berapa harga juta-juta hospital itu. Masjid, kepala jemaah. Sebab itu kita selalu kempen kepada masyarakat setempat, kau datanglah masjid. Sebab kepala engkau dikira untuk pembinaan masjid ini. Datanglah masjid. Selain itu, masjid ni kita kena selalu datang sebab sinilah lubuk segala ibadah. Tak ada dah tempat lain. Tak ada dah. Tuan-tuan pergi balai raya, tak dapat pahala macam iktikaf masjid. Tak dapat. Balai raya ke, pasar raya ke, tak dapat. Masjid ni, sedekah masjid, lain pahala dia. Tuan-tuan iktikaf, lain pahala. Semayang jemaah, lain pahala. Mendengar ilmu di masjid dengan mendengar, tengok YouTube live dekat dapur rumah, lain pahala dia.